So kat sini ada relay. Ikut kaki korang lah. Kaki korang berapa kaki. Tengok jenis relay korang ni. Jenis berapa. Kalau 5 kaki, 5 kaki. Nampak je 5, kalau 5, 5. Kalau 4, 4. Okey, so korang boleh masuk je lah relay ni. Kalau ngam kat sini, ngam kat sini. Kalau Kempro, sekejap. Kalau Kempro bahagian atas. Yang ni kita boleh test. Kalau andai kata dia berkelip warna hijau, dia berbunyi. Oh, lama kan? Okey, so kita cabut yang ni. Kita boleh test pula untuk Kempro punya pun ngam. Bermakna benda ni boleh test Wira, tak payah kata Wira lah. Semua Proton, Honda, Toyota Pro 2 boleh. Semua banyak kaki kat sini boleh pakai. So sama juga kita boleh tengok warna hijau. Kalau merah terus rosak, terus buang terus. Kalau masuk merah, buang terus. Kita boleh tekan. Kalau anda kata dia tag di sini, bunyi kat sini. Ada uji banyak kali lah. Kadang-kadang kita test sekali pakai tas slam, check lebih kurang pun